Hancur hati kami, kilang dibina ranap sekelip mata. Luas kumpulan pengusaha di Teluk Gong di Klang selepas 21 premis kilang dan gudang yang menjadi punca rezeki kira-kira 500 pekerja mula dirobohkan pihak berkuasa hari ini. Pemilik syarikat logistik Cheng Serinah Lee 33 tahun berkata perniagaannya bertapak di kawasan tanah seluas 9.7 hektar itu pada tahun 2008 dan kebanyakan pengusaha beroperasi mengikut lesen pendudukan sementara TOL. Sementara itu, kaki tangan sebuah kilang yang mahu dikenali sebagai Anissa 40 tahun berkata dia kini kehilangan mata pencarian selepas bekerja sejak 9 tahun yang lalu. Dia kini bersama ratusan pekerja lain mungkin terpaksa mencari pekerjaan lain bagi meneruskan kehidupan kerana sumber pendapatan mereka sememangnya bergantung kepada kerja hakiki itu. Mengulas lanjut, Exco Pelancongan dan Kerajaan Tempatan Selangor, Datuk Eng Sulim berkata tindakan itu dilaksanakan secara berperingkat sehingga Jumaat ini melibatkan pemotongan utiliti dan perubahan struktur tidak sah. Tambah beliau, tindakan ini bukanlah tergesa-gesa kerana pengusaha terbabit didapati beroperasi antara 15 hingga 20 tahun yang lalu selepas tamat tempoh TOL. Proses libat urus telah pun bermula sejak Mac tahun lalu sebelum notis terakhir diserahkan pada 7 April yang lepas. Kosmo sebelum ini melaporkan kesemua pengusaha itu menuntut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu pengurusan tanah kawasan tersebut. Selain mendakwa terdapat pihak tertentu membuat tawaran bagi tanah tersebut dengan anggaran nilai antara RM3 juta hingga RM5 juta seekar.